Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ni saya nak cerita pasal isu rumah anutan haram. Ada satu menteri tu kata, jangan kata haram, kata belum didaftarkan. Mana boleh belum didaftarkan? Salah tu. Kalau dia kata belum didaftarkan atau belum minta kebenaran, seolah-olah nak bina dulu dan nak minta kebenaran kemudian. Tak boleh macam tu. Itu yang saya baca lah. Tak boleh. Memang kena kata haram. Haram, apa maksud haram? Bina tanpa permit. Bina tanpa kelulusan. Tanpa kelulusan. Memang tak minta kebenaran dan tanpa kelulusan pun. Sama ada di tanah orang persendirian, tanah syarikat ke apa, atau tanah rizab ke, tanah kerajaan. Tak boleh. Tak boleh, memang tak boleh. Ini adalah isu undang-undang. Kita nak telus dalam undang-undang tu. Dan pelaksanaan undang-undang tu memang kena dilaksanakan lah. Bukan sekadar kita cakap di atas kertas, tapi hakikatnya, boleh buat macam ni pula. Dia tak menjadi keadilan kepada orang-orang lain yang minta kebenaran lah. Orang-orang yang beli tanah pun, orang dah minta kebenaran, tiba-tiba yang ni special pula, bina dulu baru minta. Tak boleh lah macam tu. Walaupun dia kata proses pemutihan, nampak macam tak fair rasa kan. Sebab ada je surau ke masjid yang kena roboh sebab tak ada kelulusan kan, tak ada sijil layak menduduki tu sekali ke. Saya tak tahulah. Tapi tak boleh lah. Tak boleh sebab dia salah daripada undang-undang. Macam mana tu tiba-tiba nak bagi free kan. Dah satu dah dapat free dekat tu, lepas tu semua nak free juga. Tengoklah populasi juga kan. Macam tak adil lah kat sini. Apa yang orang lain yang tu, yang orang lain yang minta kebenaran tu macam mana pula kan. Dah dapat free, bukannya dibeli pula tu kan. Itulah yang saya rasa pelik tu kan. Semalam kan dia orang tangkap kan berapa orang, 20 orang ke 17 orang yang dia nak buat perhimpunan lah, nak menyatakan bantahan atas pembinaan rumah anutan haram ni kan. Tapi dapat kena tangkap lah, tak kasih sebab dia kata dapat mencetuskan kebencian. Mana ada benci, sebab kat situ pun ada juga orang bukan Melayu, menunjukkan dia orang bukan nak lebih kepada, bukan benci, dia orang lebih kepada nakkan keadilan dalam pelaksanaan undang-undang tu. Dia nampak ketaranya menjurus kepada kaum atau agama tu, sebab kebanyakan yang haram tu adalah agama tu. Tapi kita tak ada nak kata tu. Kita tak kata kebencian pun. Kita kata settlekanlah laksanakanlah penyelesaian dengan betul kan. Takkan nak pelaksanaannya semua nak bagi free semua. Saya tak dapat data berapa rumah anutan haram dibina. Kalau macam senang, semua lulus pula. Habis macam mana dengan surau masjid yang pernah dirobohkan tu? Kalau macam kamu punya special pula, kan macam pelik pula. Padahal orang Melayu sendiri minta kebenaran, tapi kamu tak nak. Kan macam pelik kan. Kita bukan nak minta, kita bukan mencetuskan kebencian, tapi kita nak bertanya. Tak boleh lah macam ni kan. Harapnya kena adil lah dalam perkara ni kan. Orang lain minta, kamu tak minta. Dia kalau nak bina bangunan tu mesti minta kebenaran. Mesti dia punya lulus tak pelan pembangunannya. Sebab pelan pembangunannya mesti mengikut spesifikasi kelulusan pelan bangunan. Dia mesti ada proses-proses dia. Ni terus bina nak minta kebenaran macam mana tu? Kan dah satu perkara yang tak boleh sebenarnya. Sebab ini termasuk dalam isu pencerobohan. Sedangkan dulu adalah kenalan saya kan, dia nak bawa rumah pula dekat rumah, dekat tanah dia. Mentang-mentang tanah tu jauh sikit kan, macam ada hutan sikit lah. Tiba dia nak buat rumah kan. Ni adalah buat rumah pula. Tapi sempatlah dihalang kan, dan orang cakap ada, tak jadi.
Walaupun isu ni bukan rumah anutan, tapi rumah atau apa benda kilang pun tak boleh sebenarnya. Ada je orang buat kilang papan dekat tanah rizab tak boleh jugalah. Kena minta kebenaran, tak boleh suka-suka hati nak buat kan. Walaupun dia nak buat kebun ke, kalau tak minta kebenaran pun tak boleh sebenarnya. Kena minta kebenaran. Bukan rumah anutan je, kebun ke, apa pondok ke, rumah ke, atau nak buat kilang tiba-tiba ke, atau apa ternakan, semua kena minta kebenaran. Tak boleh suka hati atau nak buat tiba-tiba duit letak kerusi, buat tiba-tiba minta duit parking ke, tak boleh juga. Itu tanah orang, itu tanah rizab. Tak boleh, semua tak boleh. Itu namanya pencerobohan dan ambil kesempatan atas tanah yang kosong kan. Tak fair lah. Tak adil lah kat sini bagi orang yang minta kebenaran, tiba-tiba kamu tak ada kebenaran, kamu nak minta free pula kan. Jadi cara pemutihan dia, ada kala kalau nak buat pemutihan tu, ada kalanya kena tengok juga kawasan tu punya populasi. Kalau terlalu banyak juga tak boleh sebenarnya. Bagaimana pula dengan bangun rumah orang yang bina kuil dekat rumah ni sendiri, macam mana? Boleh tak saya nak tanya? Itu pun saya tak tahulah dia punya pelan kelulusan sebab saya tahu kalau dekat bandar, walaupun ada sikit pengubahsuaian rumah, dia mesti minta kebenaran. Yang saya tahu macam tu. Dia mesti minta kebenaran PBT lah. Buat pengubahsuaian rumah. Kena ada. Yang saya tahu tu macam tu. Dia tak boleh suka hati. Kalau kawasan bandar lah. Kampung dia longgar sikit. Yang saya tahu macam tu. Itulah. Sebuah sedikit yang tu saya tak ada cetuskan kebencian pun, sebab dulu pun saya kawan dengan semua orang punya bangsa, sebab Islam pun dalam surah Hujurat kan, Allah jadikan pelbagai bangsa untuk berkenal-kenalan. Saya pun dah pernah kawan orang Cina, orang Sing, orang India, orang Sabah, Sarawak. Saya dah pernah kawan semua. Dan saya pernah masa dulu, saya pernah pergi berjalan dengan semua kawan saya Cina. Saya seorang Melayu. Dan saya pun bukannya fasih sangat bahasa Inggeris. Saya cakap Melayu dengan dia orang pun bila bercakap dengan kita orang sama-sama, cakap bahasa Melayu je juga, sebab nak bagi saya faham juga kan, sebab nak masuk kan. Tak ada masalah pun. Itu saya lah dulu kan, dulu punya cerita. Kita nak ada harmoni lah benda ni. Kita bukan nak isu nak membangkitkan kebencian. Kita nak fair, nak keadilan, yang mana tak boleh lah buat bangunan, tak kisahlah rumah anutan agama ke, rumah ke, kilang ke, tak boleh lah. Kebun ke, ternakan ke, tak boleh lah selagi tak minta kebenaran kan, tak boleh. Itu saya umum je. Saya tak nak kata rumah anutan, saya kata ni semua rumah ke, saya fair lah. Bagi benda ni nampak, yang ni tak boleh. Namanya tetap dinamakan pencerobohan. Tak boleh lah lepas buat ceroboh nak free pula kan, macam pelik. Mestilah ada, kalau nak free, kenalah bagi sesuatu juga. Takkan tiba-tiba nak free macam tu je. Semua orang nak. Kalau macam saya pun nak. Saya bina rumah kat tu, saya buat rumah. Saya tak buat rumah montan, saya buat rumah. Boleh tak? Lepas tu saya minta lah kebenaran. Boleh ke macam tu? Kalau macam tu saya nak buat lah. Saya buat rumah, tengok tanah kosong, saya buat rumah. Saya tak nak buat rumah anutan, saya buat rumah. Lepas tu saya kata, saya minta kebenaran. Kalau nak roboh, kena ganti. Boleh tak? Barulah fair kalau semua orang boleh buat. Boleh tak macam tu? Kalau nak gantian, sepatutnya yang tu pun kena bagi sesuatu juga. Nak fair, sebab yang tu dah free, ini tak, ini kena tu. Ada yang kena bayar, kena beli tanah. Tiba yang tu nak free kan. Yang tu pun nak minta kebenaran kan. Tengoklah. Itulah saya kata, kena kajilah dulu apa-apa hal. Okey, itu je lah. Saya berkawan dengan semua orang selagi dia berhati okey dengan saya okey lah. Tak ada apa-apa pun. Okey, itu saja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.